Assalamualaikum geng. Okey, part 3 geng. Okey, kita menuju ke JT Custom untuk tengok view dekat sana Jom geng, follow. Sikit lagi ni dah nak habis ni. End part. Okey geng, tengok dekat belakang tu ada kereta Dia pun terpaksa lah follow kita kat belakang. Dia pun tahu dia nak potong kita pasal kita ni terlalu panjang sangat, jalan pun kecil. Ya tak? Okey. Apa-apa hal kita orang tetap enjoy lah dengan naik bagi ni. Memang seronok lah. Anak sekali pun happy. Walaupun yelah, time tu tak kena sangat kan. Dah senja macam gini, tapi okey lagi lah. Dah sampai kawasan sekolah tadi. Okey, tengok ni macam roller coaster lah. Sebab jalan tu dia turun bukit, memang curam lah. Kita memang, tapi tengok memang tak nampak lah curam dia tu. Sampai di laut. Nampak matahari pun dah terbenam. Nasib tadi naik motor dapat tengok sunset dia kan. Sekarang pergi naik bagi ni pun dah tak dapat tengok sunset lagi dah. Matahari pun dah tinggal dia punya apa, mega yang tinggal. Awan mega. Okey, turn dulu. Kita parking biar kita ambil gambar. Itu E22. Dulu pilih gambar. Okey, cuna. Okey geng, jom kita balik. Hari pun dah nak malam. Cantik tak pagi ni? Jalan. Bye. Macam di foto, macam silent. Laluan dia memang sebelah masjid ni. Masjid Jami Tanjung Surat.
Kalau kita naik pagi ni, malam-malam ni memanglah risikonya malam kan. Tapi tengok dia punya lampu dia cantik gitu. Kira memang puas hatilah dengan kamera yang aku gunakan ni. Kamera Insta360 memang untuk night shootnya ni malam pun boleh nampak lagi lah dengan cahaya-cahaya lampu apa semua, dia boleh detect lah. Kalau siang yelah memang kita nampak semua, tapi kuranglah cantik. Tak macam malam ni kan, kita bagi lampu dia lah. Sini jalan malam bahaya sikit lah kalau kita perselisih dengan kereta depan. Kita memang sempit lah jalan ni, bahaya sikit lah. Tapi driver bagi pun dia dah biasa kat sini kan. Selok-selok kat sini semua dia dah tahu. Dengan kemudahan kat sini macam kemudahan elektrik, air, semua tu ada kan. Internet pun ada, walaupun kat sini pulau kan, biasanya kadang-kadang air tak ada, karen ada, kadang-kadang karen ada, air tak ada. Tapi kat sini alhamdulillah lah, semuanya okey kan. Jadi macam PH tu pun semuanya komplit lah. Lagi satu internet pun ada kat sini, tak ada masalah. Tengok tu kereta bersih-bersih, tak susah. Okey, terima kasih kak. Okey, ni lagi satu kereta. Ni pen tadi dia ambil orang malam ni. Masuk pada ni bro. Okey, kita dah nak sampai JT sekejap lagi sampai. Okey, sampai. Aku baru nak interview driver pagi ni. Nak tanya dia spek kereta ni macam mana, apa semua kan. Kereta cleanser yang kita dah tukar body part Jindo. Baru nak interview, mak aku pula dah panggil. Kita buat. Aduh. Oh, nenek. Nenek. Sampai. Nenek balik laju. Ya, Adin. Dah, okey lah, balik. Orang tu suruh balik. Lain kali kita pergi awal sikit Apa-apa berada bagi tu memang terbaik lah. Dia yang bikin sendiri kereta tu untuk jadikan macam tu. Lagi satu dia cakap kemungkinan dia akan buat lagi satu kereta, iaitu kereta Wira. Kereta Wira tu dia akan buat limousine, macam kereta limousine lah, yang panjang tu. Tapi dia cakap boleh muat dalam 14 orang hingga ke 16 orang. Nak tengok juga nanti tu kalau dah siap. Support orang Melayu kita, betul tak? Okey geng, jom kita ke Seberang pula. Ni malam hari kurang nampak sikit lah. Bot ni pun tak ada lampu. Maksudnya yelah, taruhlah lampu hiasan sikit kan. Kau keluar lah, orang nak masak kau keluar. Mungkin dia tak nak taruh lampu lah kot, pasal takut tak nampak nanti kan. Dia pula nak bawa ni, nak bawa drone ni, dia pula tak nampak. Orang nampak dia tak nampak orang. Macam tu lah lebih kurang.
Okey, sampai. Okey, sekarang air memang surut lah. Keadaan bot semua rendah sikit. Jadi kita balik tu kita macam memanjat lah jeti ni. Ni semua lampu solar. Wah, terang lah sini. Kalau dulu memang tak ada lampu memang susah lah. Okey, harap enjoy dengan video ni. Mudah-mudahan bolehlah jadi korang punya inspirasi kan. Nak tahu tanya surat tu macam mana keadaan dia. Ada sebotol air Marinda mana tak ada ni. Ada nak